Assalamualaikum guys and welcome back to another episode macam biasa dengan satu message podcast. Saya Joshua. Dan saya Syazwan. Okay, kita continue segmen kita dengan Bro Luqman. Ya. Right. So masih okey lagi? Okey. Nampak macam tengah berfikir panjang tu. Penat jawab tadi. Penat jawab tadi. So tadi kita dah selesai. Kalau nak tengok balik, korang boleh search balik bersama dengan Luqman. Kita dalam podcast part 1 tadi, kita dah banyak ceritakan tentang bagaimana penciptaan manusia ini daripada awal dan sebelum manusia, yang dikatakan ada manusia sebelum Adam, ada makhluk dan ada kita cerita juga pasal dinosaur tadi, menarik juga yang kita sebut-sebut tadi, dan juga kita ada cerita juga tentang ciptaan, ada tak kita sebut ini alien makhluk asing dan juga cubaan untuk mencipta manusia. Cloning. Kan? Oh, menarik tu. But tu korang kena tengok dulu kan. Sekarang ni kita nak cerita lagi menarik. So Joshua, tapi macam biasa guys, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Okay, boleh continue? Okay, jom. Alright. Bro Luqman, tadi kita cakap pasal teknologi, ada touch sikit pasal AI juga. Tapi saya suka fiction lah. Saya suka tengok movie semua. Saya tak suka baca buku sangat. Tapi bila tengok buku, saya memang peminat Terminator. Arnold Schwarzenegger semua tu, Terminator tu. Tapi bila lama-lama kita we grew up with those kind of movies kan. Tengok sekarang dengan the technology of AI. Dulu macam, kalau tengok Terminator tu kita rasa macam takut lah. Robot ni memang datang untuk musnahkan je lah. Betul. Sekarang ni pergi kedai mamak pun robot yang hantar makanan kan. Kedai mamak robot yang hantar makanan. So just nak tanya daripada perspektif Bro Luqman, ataupun ada buat apa-apa, baca buku ke ataupun kajian, boleh ke AI ni dia dia macam menakluki manusia ke, ataupun macam jadi macam Terminator ke? Tanya pendapat saya, berkemungkinan tak lah. Sebab bila kita cakap pasal teknologi, kemajuan teknologi ni, kita ada banyak faktor kekangan. Faktor ekonomi. Kita selalu fikir macam teknologi, komputer berkembang. Tapi kita kena faham juga, ada investment tak? Ada investor nak support tak kerja-kerja tu? Contoh, AI sekarang ni ada masalah dari sudut macam orang punya kepercayaan tu. Adakah dia boleh dapatkan value dia lagi ataupun tak? Sebab orang bila nak support peminaan macam teknologi AI nak dimajukan, kena ada duit. Duit datang dari mana? Daripada pelabur. Tapi nak datang daripada pelabur tu, kena yakinkan pelabur. Kata yang dia akan datangkan pulangan. Tapi setakat sekarang ni pun ada macam possibility yang benda tu mungkin akan ada masalah. Akan ada macam satu ceiling lah. So kemajuan AI ni kita tak tahulah dekat mana. Tapi dia mesti ada satu point in which dia akan plateau. Dia akan jadi stabilized lah. Dan within that time tu, saya tak rasa akan ada entity yang memang apa kita panggil sebagai super intelligence lah, yang ada pandaian yang macam manusia. Dan kita kena cakap pasal niat, pasal agenda. Sebab benda yang pandai ni, dia kenapa dia nak takluk manusia? Dia ada something, dia nak tenaga, let's say. So that's why dia nak gunakan manusia sebagai hamba abdi apa semua. Tapi semua ni kita tengah cakap pasal morality, kita kena cakap pasal kesedaran. So benda-benda macam ni, orang kata property yang emergent, yang atas daripada intelligence lah. Dia lebih daripada intelligence lagi. So susah nak cakap ada ke tak lah. Tapi saya cenderung kata berkemungkinan tak ada lah. Tapi apa yang AI ada sekarang ni memang kita rasa sebenarnya, lebih-lebih lagi dari sudut kreatif punya industri kreatif ataupun industri seni, lukisan. Memang senang je AI boleh buat kan, dalam masa 2-3 saat je rasa. Tulisan pun semua orang dah boleh jadi penulis yang power sekarang ni sebab ada AI. AI kau tolong tulis sekejap, terus ada. So in that sense, dari satu sudut dia dah start ubah dunia kita, dah takluk dunia kita dari sudut lain lah. Bukan macam ganas macam apa yang kita selalu tengok, tapi mungkin lebih secara halus lah. Dia masuk dalam fabrik sosial manusia ni. Macam tu. Tapi ada tak possibility untuk manusia gunakan AI untuk macam yang tu ada. Of course. Sebab yang belakang AI tu datang makhluk yang ada niat, makhluk ada morality semua. Of course. So muncul AI boleh buat cerita palsu, AI boleh cederakan orang kalau guna mesin yang mungkin ada machine learning kan, guna AI untuk calculate macam nak sasarkan peluru kepada orang. Of course. Sebab di belakang AI tu ada makhluk jahat ni.
Contoh. Iyalah. So Yelah. AI ni alat lah. Kalau kau baik, kau guna untuk kebaikan. Yelah, kalau tengok movie-movie sekarang ni, dia seolah-olah AI ni, last kali kita yang mula cipta dia untuk nak bagi ni, nak bantu, lepas tu tengok dia pula kontrol manusia, dia jadi apa semua. Tapi sebenarnya betul lah, ciptaan manusia ni yang, yelah macam Lokman sebut tadi, dia tak ada tujuan dia. Lepas daripada tu apa dia nak buat? Kalau kita manusia ni, kita ada nafsu. Kan? Dia kalau ada akal saja, itu yang jadi macam AI tu. Kan? Kita ni, beza kita ni sebab bila kita ada akal dan juga nafsu, itu yang kita ni yang ada keinginan, ada kawalan, apa yang kita nak dan sebagainya. Robot tu tak boleh. Kita tak boleh nak bagi nafsu pada dia, perasaan pada dia, melainkan apa yang diprogramkan saja. Betul. Tapi dengan perkembangan AI ni, adakah betul yang AI ni akan replace kebanyakan jobs? Macam Elon Musk kan, dia ada buat dia punya robot kan. Tapi macam Bro Lokman kongsikan tadi, dia tak seberapa. Algoritma dia tak kuat lah. Cacat lah macam robot lah kan. So dengan perkembangan AI tu, and kita pun nampak ramai yang tengah invest dalam AI, especially China kan. Everyday ada version ni lah tu lah, lagi power daripada ChatGPT semua. So as we are moving so rapidly, ada tak chance tiba-tiba saya jadi pakai AI pula tak? Saya rasa dia sesuai kalau pakai AI cakap lah. Cuma saya boleh cerita lah. Boleh. Dia certainly ada efek lah dalam kita punya dunia ni. Dan nampak lah yang dia memang tengah nak replace banyak benda lah. Dulu macam kerja-kerja macam copywriting ni adalah kerja yang signifikan. Tapi sekarang semua orang dah boleh macam kerja sebagai copywriting walaupun tulisan dia tak kemas. In a way, macam AI ni dia dah bawa satu alat barulah dalam industri kita. Memang certainly dia akan efek sesetengah industri. Contoh lagi macam coding. Coding dulu susah, tapi sekarang tanya je coding, bahasa coding dah boleh tolong kita dah. Dia memang ubah lah. Kita tak boleh lah. Once orang kata macam once genie is out of the lamp tu memang tak boleh masuk balik dah. So tapi sebenarnya benda ni bukan benda baru. I mean the replacement, tukar teknologi lama ni kepada bukan benda baru lah. Dulu macam dulu lah orang naik kuda. So bila dengan kemunculan automobil, kereta, memang inevitably kuda dah tak ada macam tu. Tapi kuda masih wujud. Dan kuda masih ada industri dia. Equestrian, macam untuk sports lah, ataupun perlumbaan ke apa ke, ataupun untuk tujuan recreational like. So masih ada orang, masih ada keperluan ataupun masih ada kita kata niche tu. So samalah penulisan AI ni, orang dah boring baca. Orang kalau kadang-kadang saya bila buka je, saya boleh tahu dah mana AI, mana yang bukan AI, right? Kadang-kadang kita pun boleh baca hybrid. Macam kita tahu dia tulis kat mana yang dia manusia, yang mana yang AI. So kita dah boleh baca lah. So dan bila kita baca tulisan AI ni, dia tulisan yang kita kata dia average to the mean lah. Sebab dia pool daripada database yang dia belajar. Lepas tu dia keluar apa dia churn out. Dia keluarkan based apa yang dia lah. Prediction tu menggunakan library dia, menggunakan database yang tempat dia belajar tu. Jadi kolam yang dia belajar tu bukan kolam yang unik macam kita manusia. Pengalaman saya, apa yang saya baca, apa yang saya hidup, apa yang saya rasai, tak sama dengan AI, tak sama dengan korang pun. Jadi apa yang saya luahkan tu, ataupun style saya, ataupun cara saya menulis, itu style saya. Dia orang kata artisan. So keupayaan artisan ni yang orang kadang masih ada selera untuk baca tu. Lepas tu kadang bila orang bawa keluar buku yang memang buku AI, orang akan maki. Sebab mungkin orang rasa betray. Tapi kenapa kau nak rasa betray? Tu baca buku. Sebab dia ada rasa dalam dia tu nak baca apa yang orang manusia betul bawa keluar tu. Sebab dia something deeper than AI lah. So of course lah AI dia akan ambil banyak benda. Dia tak ambil entirely lah. Dia akan ubah the social situation tu, macam mana automobil ubah tu. Tapi sifat manusia yang sama ni tetap ada lah. Dia takkan replace entirely lah. Macam tu. Saya tak rasa AI ni macam satu ancaman yang betul-betul dahsyat sangat lah. Alright, interesting. So kita dah kongsikan ataupun tanya pasal AI semua. Sekarang pun orang ada macam ramai ada macam reliance towards AI sangat kan. Semua benda diorang nak guna AI je. Pasal relationship pun, gaduh dengan isteri ke, suami ke, dia guna AI juga untuk cari jawapan. So akidah mereka ataupun the belief system pun dia macam rely on the AI juga. But based on beliefs and also mindset ke apa,
kita nak masuk kepada topik mungkin agak kontroversial lah, tapi pada zaman sekarang, especially dekat negara kita, dia dah like berleluasa lah, I would say kan. Ni lebih kepada kalau kita gunakan language daripada social media, kita panggil dorang geng-geng pelangi. Okay, so maybe we can use geng-geng pelangi lah. Okay, for this case. So just nak tanya daripada mungkin kajian ataupun bacaan ataupun perspektif Bro Lokman. Selalunya dia berdebat, dia bercakap, oh ni I was born this way. I memang macam ni, tak boleh ubah. Allah yang cipta I macam ni. So adakah itu memang betul ataupun dari sudut sains dia actually no ke macam mana? Boleh bagi penterangan yang explanation yang ni tak? Dia topik yang quite controversial lah, sebab dia betul-betul ada sempadan antara biologi, morality, agama semualah. Okay. So sebab kita cakap pasal morality, ada setengah adat terima macam kat luar negara barat. Dia kata macam okay, you nak jadi apa-apa, you jadilah. Betul. Tapi dekat kita, negara kita macam Malaysia ataupun negara-negara Islam, kita tak terima lah. Bagi kita benda tu morally wrong lah, salah lah. Kemudian kita masuk dekat bahagian agama. Dalam within that sector, even dalam negara kita pun ada agama yang okay je. Tapi ada agama macam agama Islam tak bagi. Kalau tak silap saya, agama saya tak berani nak cakap agama lain lah, sebab mungkin diorang pun ada larangan, kita tak tahu kan. Betul-betul. Tapi tu dari segi agama pula. So masuk biologi, kita tengoklah macam adakah selalu ni bila kita nak cakap pasal biologi, kita akan tanya soalan, mereka ni pilihan diorang ke tak? Betul. Yang tu je kita nak tanya bila kita tanya pasal masuk biologi ni macam mana. It turns out yang memang diorang tak boleh pilih lah dari sudut lahir dia tu. Contoh dia, bila kita lahir, boleh tak kita pilih kita nak tangan berapa? Kita tak boleh pilih lah. Kita lahir-lahir, tangan kita memang ada jari 5, let's say for example. So dia ada satu subset lah bawah ni, kita panggil sebagai orientation, sexual orientation, orientasi seksual. Maksud dia, contoh bila kita lahir, kita akan ada kesukaan dekat satu-satu seseorang, yang mana seseorang ni dia ada share pattern dengan kumpulan-kumpulan dengan kategori yang lain lah. Paling senang jantina lah. So let's say kamu daripada kategori jantina lelaki, selalunya majoriti akan tertarik dengan majoriti yang perempuan. So sebab apa biologi, orientasi seksual dia macam tu, kiblat seksual dia macam tu, sebab yang tu apa yang proses evolusi dah bentuk. Dan itulah apa yang menjamin kita punya kemandirian generasi, kemudian menyebarkan genetik kita lah. Sebab mana-mana populasi yang selera dia dekat sama jenis, for example, so dia tak boleh nak sebarkan genetik dia, sebab bila dia orang membiak tak ada anak yang viable. Tapi bila dia separate, jantina yang opposite, yang berlawanan, jadi mana-mana set genetik yang cenderung ke arah menyukai yang berlawanan akan hasilkan anak. Anak dia ni pun akan ada pengaruh orientasi seksual yang sama. So proses evolusi lama-lama akan hasilkan majoriti populasi yang ada orientasi seksual macam ni lah. Tapi ada juga mutasi genetik ke, ataupun ada juga hubungan interaksi genetik yang hasilkan manusia yang ada kecenderungan minda dia tu ke arah sama jantina, let's say. Dan dia memang tak boleh kawal lah, bila tengok scan bawah otak pun memang ada kelainan sikit dengan individu normal. Tapi situasi dia boleh jadi lagi kompleks daripada jin, sebab kadang-kadang faktor persekitaran, pengaruh media ataupun percampuran apa semua boleh juga macam menolak dia punya orientasi dia ni. Kita tak boleh kata orientasi ni satu solid lah, dia macam divert lah kan. Dia divert ke arah mungkin dia nak eksperimen ke, mungkin dia rasa dia suka macam tu. Maksudnya by default laki suka perempuan, perempuan suka laki lah, itu tarikan dia. Kan? So means kalau contoh kan tadi masa kalau kita ingat lagi lah kan, dalam podcast kita yang awal-awal tadi tu, kita ada kongsikan tentang kita kata mutasi. Kan kalau contohnya ialah laki dan perempuan kan, lepas tu bila ada gene mutation ni, maksudnya dia kadang-kadang ada pembawa carry kalau ada sakit dan sebagainya. Adakah mereka yang mempunyai perasaan kepada sama jantina ini, dia adalah satu penyakit dan datang daripada mutasi genetik. Kita boleh trace back balik kalau kita kaji sains, right? Kita selalu akan buat reverse engineering lah. Dia tengok mana-mana manusia yang ada orientasi genetik ni, orientasi seksual yang lain sikit, kita reverse engineering. Kita tengok apa gene yang ada dekat kelompok ni.
Dan kemudian kita boleh kata kelompok G ni dikaitkan. Tak boleh tunjuk direct causal relationship lah. Kita cuma boleh reverse engineer lah. Macam kereta tu dah ada, kita cuba test drive, tengok apa-apa yang rosak, baru kita buka contoh. For example. So ada beberapa set genetik yang dikaitkan lah, yang ada bawa yang boleh mempengaruhi orang kata kecenderungan seksual ni. So yang tu kita boleh kata lah yang benda ni terhasil, benda ni terjadi muncul daripada mutasi genetik yang macam ni, macam tu lah, menyebabkan kecenderungan dia tu jadi lain. Tapi ada juga banyak hipotesis lah kata kenapa gene ni boleh muncul. Betul. In the first place. Sebab kalau betul lah kita kata proses evolusi, dia strict. Dia mana-mana yang boleh sebarkan gene, yang tu je akan pergi ke next generation. Tapi sepatutnya yang mana yang gene yang menyebabkan orang jadi gay ni, senang cerita. Saya cakap terus kan. Kalau menjadi gay patutnya tak boleh pergi next generation, tapi kenapa dia still persist, dia still ada tu. So ada banyak faktor lah, orang kata banyak hipotesis lah kata. Antara dia macam hipotesis kita panggil sebagai gay uncle hypothesis lah. Maksud dia gene ni dia tak semestinya turun daripada atas ke bawah, daripada ibu ayah kepada turun kepada anak. Dia boleh jadi macam horizontal sebab datuk kau ada share many gene. So share gene kau kepada anak beranak. So it happens yang mutasi genetik tu ada variasi genetik yang pelbagai lah. So mungkin dia punya abang ataupun adik dia ada kecenderungan seksual terhadap sama jenis tu lebih kuat banding dengan seseorang yang lain. So yang seseorang ni dia masih ada kecenderungan tu, tapi dia kahwin dengan yang lain jenis juga. Sebab kecenderungan dia tu mungkin kurang. So yang abang ataupun adik dia ni macam tak kahwin lah sebab dia tak boleh ni kan, dia tak suka perempuan ke for example, tapi dia tolong membesarkan anak. So anak tu dia still bawa kecenderungan genetik tu ke generasi seterusnya. Jadi dia boleh explain lah the interaksi macam mana gene yang kata gay gene ni masih muncul lagi. Gitu. Tapi ini susah sikit lah cerita. So dia kekal sikit sebab bila Bro Luqman cerita macam tu means each and every one of us ada sedikit percentage gay tu lah. Tak tahu nak kata. Susah nak cakap. Tapi kita punya tarikan kepada jantina perempuan tu lagi tinggi lah. Contohnya. Tapi saya bukan nak kata macam disebabkan aku lahir macam ni, maksud dia is justify for me to do so. Tak. Kita tak boleh lompat daripada biologi kepada moral sebab biologi ialah sains. Sains tu ialah what is, apa dia. Tapi kita tak lompat kepada what should be. Maksud dia macam contoh kita boleh kata balik. Mungkin tiba-tiba dia ada kecenderungan terhadap binatang ataupun kecenderungan kepada kanak-kanak lagi teruk. So dia tak boleh justify. Contoh. Tapi itulah again dia bercampur dengan agama, dia bercampur dengan masyarakat. Ada masyarakat yang aku suka kat yang sesama jenis, and then masyarakat kami accept. For example, masyarakat macam tu. Tapi kalau kita nak gunakan argument macam tu, again kita kena fikirlah, ada orang kecenderungan dia lain macam. Ada orang yang ada suka kat stokin, suka kat kaki orang. So benda ni dia bercampur banyak faktor. Dia bukan main biologi je. Dia tentang macam mana kita interact dengan masyarakat sekeliling tu pun main peranan tu. The environment lah. Environment tu, Macam kita tengok sekarang pun dekat media sosial ke ataupun Netflix ke, kebanyakan movie ataupun series dia ada unsur-unsur. Dia macam halus lah, tapi sometimes dia terang-terang ada, sometimes dia halus, especially sebenarnya nak kata halus pun dia orang direct je sebenarnya movie tu, tapi dia tak banyak part. Betul. Yang part sikit tu digunakan sebaiknya untuk dia sampaikan lah benda tu. Saya nampak begitu lah. Dan saya rasa tu faktor jugalah yang ubah. Even kita cakap pasal, tadi kita cakap pasal biologi right? Sekarang kita cakap pasal moral pun. Kita dah boleh nampak fabric moral tu pun boleh lentur. Dulu strict way. Tak ada siapa boleh mengaku cakap. Tak ada siapa berani cakap. Kalau cakap memang kau keluar daripada masyarakat weh. Tapi yelah sebab dulu kau sangat bergantung dengan masyarakat weh. Kampung kau, kalau kau tak ada, kau kena halau, kau nak makan macam mana? Tapi sekarang zaman moden, kalau kau kampung kau halau, kau nak buat apa? Kau boleh pergi beli makanan suka hati kau guna ni kan. Pergi TikTok live, kau boleh hidup sendiri, kau boleh kerja kaya apa semua. So kau tak require dah kolektif punya orang kata social tie tu nak judge kau, nak anchor kau punya ni kan. So kalau kau tiba ada kecenderungan tu, let's say, so kau boleh je umum kat orang, kau boleh buat lah. So moral fabric kita sendiri pun dah berubah tau sekarang ni. Dah boleh lentur dah.
lama kelamaan. Tapi bila sebut macam ni, ini pun salah satu hikmah yang besar lah. Kenapa kita ni manusia ni hidup ni, kita kena kembali kepada Allah. Maksudnya pegang pada agama ini supaya kita tak dibebaskan begitu saja. Kan? Sebab macam tadi saya suka sebab bila sebut tentang dulu kehidupannya bila duduk dalam satu kelompok masyarakat apa semua kan, kalau kita tengok orang dulu ni kalau ada berlaku benda-benda yang aib, dia orang rasa malu, dia orang tak nak diketahui oleh orang sebab benda tu kira macam boleh depression kepada dia orang dan sebagainya. Kan? Lepas tu yalah semuanya mengharapkan pada penduduk kampung itu. Tapi sekarang ni kan dah bebas. Kan? Orang boleh buat macam-macam jadi sumber rezeki. Ini satu contoh kalaulah tidak ada orang kata apa, dia bukan nak kata kongkong tau, tapi dia kata ada panduan. Kan sebagaimana kita ni bila ikut Islam maka ada garis panduan itu menunjukkan manusia ni kita ni perlu ada supaya kita garis kita tu dalam laluan yang lurus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diberikan tak ada contoh, tak ada panduan ini, maksudnya apa? Jadilah ciptaan-ciptaan yang kita sebut sebagai morality tadi tu, benda yang tak sepatutnya ditunjukkan seperti kebiasaan dan generasi sekarang ni dia akan nampak benda tu boleh kot macam ni. Kita boleh buat pilihan. Lepas tu datang kelompok, we have kita ada pilihan. Kita boleh pilih apa yang kita nak dan sebagainya. Sebab itulah bila datang pada agama ni dia akan jadi lawan sikit. Sebab apa? Dia akan rasa macam agama ni macam mengongkong, kata tak boleh. Dan daripada situlah akan datang, tapi kami ada perasaan macam ni, itu dan ini. Saya rasa permulaan itu jadi macam tu dia sebab start ketegangan tu. Macam Bro Lokman kongsikan tadilah, perkataan yang sangat bagus, anchor tu. Anchor tu means every human being lah kan, kita kena ada satu anchor tu, kepercayaan. Nice. Okay, berkaitan dengan masih lagi dalam geng-geng pelangi kita ni. Kan? Saya sebutlah kan. Okey, saya tengok ada sebahagian, ialah kita tahu yang mengandung, yang melahirkan anak ini adalah wanita. Tapi ada di kalangan mereka laki-laki ni, tapi ada, saya tak tahu, saya rasa ada yang kata yang lelaki ni boleh kan bagi dia pregnant, lepas tu dia lahirkan anak. Tu macam mana boleh jadi macam tu? Biologi kata senang lah. Biologi kita binary lah. Maksudnya kita kalau cakap pasal biologi manusia lah, kita cuma ada lelaki dengan perempuan je lah. Dua je jantina. Yang mana lelaki tak boleh hasilkan anak, perempuan boleh hasilkan anak. Kita judge macam mana, kita guna sexual gamete lah. Gamete ni maksud dia apa gamete dalam bahasa Melayu saya pun tak pasti, tapi sex cells lah, sel sexual kita tu. Selalunya jantina, bukan selalu, memang kat manusia sexual gamete kita kecil, sperma, antara sel yang paling kecil dalam badan kita. Tapi perempuan dia sexual gamete dia besar, ovum antara sel yang paling besar dalam badan. So yang tu cara kita judge secara biologi yang mengatakan jantina biological punya gender ada dua sajalah, lelaki dan perempuan. Yang dia kata macam lelaki boleh jadi perempuan semua ni psychological lah, more like dia badan lelaki tapi dia rasa dia perempuan, for example. Ini saya tak tahu nak komen macam mana lah, tapi yang saya boleh kata biologi cuma ada dua jantina tu lah, lelaki dan perempuan lah. Yang mana lelaki yang dia tak boleh mengandung, perempuan dia boleh mengandung. Tapi kalau kita cakap pasal haiwan lain lah. Haiwan dia ada banyak flexibility sexual gender dia. Contoh macam kunsa, hermaphrodite lah dalam bahasa English. Ada spesies yang dia sequential hermaphrodite. Jadi sekarang dia jadi lelaki, nanti dia boleh tukar jadi perempuan. Itu saya pernah buat konten pasal ikan Nemo kan. Ikan Nemo clownfish tu. Dia sequential hermaphrodite lah. Maksud dia yang paling besar dia perempuan. Selalu yang paling besar selalunya. Haiwan yang besar dia akan jadi betina. Sebab betina ni dia perlu kalori banyak nak simpan anak, nak buat telur apa semua kan, which is costly. So dia kena badan besar. So dalam kelompok koloni tu, mana-mana ikan clownfish yang besar dia akan jadi betina, yang lain akan jadi jantan. Tapi katakan betina tu mati ke apa, the next yang terbesar dia pula akan bertukar daripada jantan, dia kunsa, dia tukar jadi betina. So dia pula boleh buat telur macam tu. Ada sequential secara berturutan. Tapi ada yang simultaneous, sekaligus dia memang kunsa, dua-dua function, lelaki perempuan dia boleh. So bila dia orang mengawan tu ada interaksi mereka di mana dalam dua-dua kunsa ni ada yang tiba-tiba jadi betina, ada yang tiba-tiba jadi jantan lah. Dia berperanan dalam interaksi pengawanan itu. Dia kira macam bisexual lah. Boleh kata lah. Bisexual lebih kepada orientation lah. Dia suka dua-dua. Tapi ni hermaphrodite dia gender, biological gender tu ada dua-dua. Macam tu lah. Tapi ada juga jantina yang memang susah kita nak define lah dalam dunia haiwan ni. Tapi manusia memang clear lah, lelaki perempuan dua tu dah.
Kalau lelaki, yelah kalau yang kata khunsa dan sebagainya, kan kalau kita akan tengoklah dia punya fizikal dia dengan kalau dia kemaluannya bagaimana, maksudnya dia akan dikira ikut itulah kan. kan? Tapi yang tu yang menjadi perdebatan. Kadang dia kata dia ada benda-benda tu tapi dia punya semua benda-benda dia kata semua keinginan dia, perasaan dia tu semua kepada kewanitaan. Saya cenderung kata itu psychological lah. Maksudnya dia mungkin dia kena investigate ataupun kena bincang dari sudut perasaan dia tu, psychological dia macam mana lah keadaan otak dia, keadaan minda dia. Mungkin sebab tu lah, sebab dia apa rasa, dia rasa ni kita tak tahu konten dalam dia rasa macam mana, right? Susah nak. Saya sempati lah dengan situasi dia. Kesian bangun-bangun tiba-tiba rasa macam bukan ni kan. Tapi kita kena macam sembang dia balik apa semua lah. Tapi daripada segi pandangan lah dan juga pengalaman kalau ada, sebenarnya orang yang ada masalah gini kan, rasanya kalau kita buat kaunseling ke dan sebagainya, adakah dia membantu sebenarnya? Saya tak pasti pula. Saya tak boleh nak jawab. Sebab saya banyak gunakan peribadi punya pemikiran lah. Sebab kita bayang macam seolah-olah macam kita minat perempuan. Macam biasa kita minat perempuan. Tiba orang suruh kita jangan minat perempuan, kau kena minat lelaki. For example, kita terbalikkan situasi. Susah weh. Itulah dia cakap. Dia kata, yelah kamu sekarang ni normal, kamu suka perempuan kan. Bila cakap tiba-tiba suka lelaki, kau rasa jijik kan. Cuma kalau tiba-tiba kaunseling, kita pula kena kata tak ada. Kita kena suka lelaki juga. Betul. Kita confirm lah, kita kata memang takkan lah. So dia pun akan cakap macam tu lah. Kalau kau buat kat aku macam tu pun, aku pun akan cakap macam tu juga. Betul. So macam dia mana? Kadang-kadang saya ada bukan kenal lah, macam penulis yang saya respect lah, Dr. Oliver Sacks. Dia penulis neurologi lah. Dia one of the best writer yang saya pernah baca. Tapi dia gay dan dia ada sedikit perasaan malu dia tu. Walaupun dia adalah berhubungan dengan pasangan yang memanggil sebelum dia meninggal apa semua. Tapi sebabkan dia orang yang ada latar belakang agama Yahudi, yang mana agama Yahudi tak bagi benda-benda macam ni. So dia tetap dalam diri dia tu ada rasa simpan yang rasa tak nak tu. Dia rasa bersalah tu. Sebab bila dia pernah break up dengan kawan lelaki dia tu, seorang lagi pasangan dia, dia tak berhubungan dengan siapa-siapa selama berpuluh tahun. Kenapa? Sebab mungkin dia akan ada rasa morality dia tu. Walaupun dia tak percaya Tuhan, tapi disebabkan latar belakang agama dia tu masih mengekang dia tu. Itu orang kata kuat ni kepercayaan agama tu dalam anchoring kau tu. So saya cenderung kata kalau contohlah anda kata dia dilahirkan macam tu, memang dia tak menang genetik loteri lah. Dia tu atas dia apa dia nak buat lah. Tapi ada orang memilih untuk menahan diri lah, celibacy lah, menahan diri daripada buat. Contoh lagi kalau nak senang, kalau tiba-tiba kita lahir ada kecenderungan kanak-kanak, nak buat macam mana? Tak ada choice lah, kita terpaksa kawal lah. Sebab dah benda tu tak bagus, benda tu memudaratkan orang, right? So those yang kata contoh lah dia macam kalau kau nak kata ini penyakit. So kalau contohlah dia nak samakan, contoh budak yang lahir tiba-tiba contohlah dia ada ADHD ke, dia ada perangai yang macam tu, ataupun orang yang mungkin orang kata apa macam akal tak sempurna, maksudnya dah besar tapi perangai macam budak-budak kan. Maksudnya sampai bila dia tak boleh nak ubah, maksudnya dia memang dalam keadaan gitu. Adakah orang yang kata macam tu dia nak samakan dengan keadaan dia yang dia punya perasaan itu, boleh ke dia nak samakan dengan biologi yang macam Again, dia pendapat peribadi sendirilah. Tapi kalau kita nak relate, macam kalau contohlah orang tu dia ada depression. So setiap kali orang nak cakap, nak tegur dia buat apa, tak boleh, jangan tegur aku ada depression, nanti aku sedih. Macam tu lah lebih kurang. Dia tak boleh justify your keadaan biologi kau tu dengan situasi yang berlaku. Macam tu lah lebih kurang. Mungkin, tapi kita kena faham lah struggle orang yang lahir macam ni, dia kena simpan. Tapi dalam masyarakat yang boleh apa, halau dia, boleh usir dia dalam keadaan mungkin dia nak berubah ke apa, susah lah orang-orang macam ni, right? Ataupun orang yang macam satu lagi pesakit HIV for example, lagi susah. Contoh dia memang dah pernah berhubungan, dia dapat penyakit dan dia nak bertaubat, let's say, jalan nak hidup dia tu sangat-sangat mencabar lah. Tapi dia kena hadap lah, yang tu setiap orang dia ada cabaran hidup, right? So yang tu cara kau make do with what you have lah. Saya cakap senang lah, tapi sendiri nak hadap, saya faham lah. Saya tak boleh lah throw away kata buat, tahan lah, tak boleh kata apa lah. Tapi memang nasihat daripada orang, memang you have to deal with it lah. Right? Tak boleh gunakan kau punya keadaan biologi tu sebagai alasan lah untuk kelemahan kau macam tu, let's say. Tapi the very fact yang
kau start bagi alasan kata macam korang boleh kata macam tu, tapi rasa macam that's a good initial pathway untuk kau berubah lah, sebab kau dah rasa something wrong lah. Kalau tidak kau tak border nak tanya pun. Sebab kalau kau rasa benda tu tak salah, kau macam kau akan teruskan dengan kehidupan kau lah. Dan tu again saya cakap keputusan peribadi lah. Kalau kau rasa benda tu morally tak salah, kau nak engage, silakan lah. Okay. Tapi kita untuk orang macam kita berpegang kepada kepercayaan agama, kita tak bagilah kan. Ya. Okay, so Bro Luqman, okay lah, terima kasih sebab kongsi sikit and also kongsi based on your own personal opinion lah kan. Kita tak nak pergi kepada pedofilia semua. Tadi mungkin ada petik sikit pasal depression and semua. Tapi sekarang ni depression ni memang sangat famous. Tapi sebelum kita nak masuk kepada depression ke ataupun mental illness ke, yang paling common sekarang ni kita dengar adalah stress lah. Stress, benda stress. Semua orang stress. Ada yang cakap depression tapi dia stress. Boleh tak explain lah, give a good explanation pasal apa itu stress, anxiety ke, and then macam mana dia macam-macam. Dia macam banyak fenomena yang semua psychological dalam kepala kita lah, tapi dia refer to different things lah. Okay. Kita cakap pasal stress ni, dia ada banyak bentuk stress sebenarnya. Stress ni ialah actually lah, kalau kita turun ke terma saintifik betul-betul, dia cara badan kita nak balance out things, macam tu lah. Kalau psychological stress ni, maksud dia keseimbangan kita tu terganggu. Ada something yang ganggu dan badan kita nak correct balik gangguan tu. So stress ni ialah reaksi. Macam contoh kita hidup aman, rasa apa, tiba-tiba ada tekanan. So the balance tu kacau. Bila balance kacau, kita dah kacau lah. Tu. Tujuan stress ni ada ialah untuk macam dari sudut evolusi lah. Stress ni sebenarnya dia macam is a catalyst untuk kita berubah. Contoh, kita tengah berjalan, tiba-tiba nampak harimau ataupun singa. So kita jadi stres. Bila jadi stres, otak kita ni dia ada paksi HPA dalam kepala yang akan trigger circuit untuk betulkan stres tu dengan cara kita fight or flight. Dari ataupun lawan dengan benda tu. Addresskan that factor yang boleh ancam nyawa kau. Sebab tu kita stres. So dia bukan adrenaline dulu. Dia adrenaline dia. The stress is stress. Ya, bila kita stress, dia akan spike up kau punya adrenaline untuk kau apa nak buat selepas tu lah, tengok kepada apa situasi yang dilalui. Dia macam short circuit pump terus. Kau fight atau flight at that millisecond punya decision tu. So stress tu, that's why kita ada circuit stress. So tapi masalah dia dengan modernity ialah dulu masa zaman purba, sistem ni share oleh semua mamalia tau. Bukan mamalia, bahkan vertebrate, haiwan yang bertulang belakang, semua share sistem yang sama. Stress system ni semua untuk betulkan homeostasis dalam badan lah, keseimbangan dalam badan ni. Ada stress, ada trigger, addresskan trigger tu, lari ataupun lawan. Habis stress tu, habis trigger tu, kau reda balik. That's it. Tapi masalah dia, sistem yang sama masuk dunia moden, dia jadi lain. Sekarang yang trigger ni bukan singa, bukan harimau ataupun bukan benda-benda yang bahaya. Sekarang trigger dia notification telefon. Bos tanya meeting bila, siap belum kerja. Notification wife ke tanya bila nak balik apa semua. Ataupun notification dunia sekarang ada masalah, nak habis apa semua. So semua ni bentuk stress yang bukan physical, psychological. Dia trigger sistem nak ready fight or flight, tapi tak ada benda nak fight ataupun nak flight. So kau punya sistem stress tu tak dapat resolution tau. Dia keep on naik. So bila kita stress, dia akan satu hormon naik tau, kita panggil cortisol. So cortisol ni akan naik dalam badan lah, to trigger that, to beritahu badan kita yang kita tengah in stress, untuk badan kita correct. Tapi bila kita tak ada correction ni, menyebabkan lama-lama cortisol dalam badan dia akan banyak kesan-kesan dia akan start damage. Sistem yang mula-mula tu tolong kita, tapi lama-lama jadi tak function lah. Contoh macam satu lagi, macam pain lah, sakit tu dia trigger untuk kita change. Kita rasa sakit, kita pegang ceret panas, kita rasa sakit, it's a trigger untuk kita tarik. Tapi kalau lama-lama kau pain, kau sakit sangat, that system yang asalnya nak tolong kita tu jadi bahaya pula sekarang ni. So sama stres. Bahaya ni means term, contohlah contohlah orang yang kalau dululah di sekolah-sekolah kena rotan contoh kan. Dia kena rotan dekat punggung dia kan. Kau dah terlambat apa-apa. Ada setengah orang kan, bila dah biasa datang ke depan, dia kena pukul, muka relax. Dah tak rasa apa dah. Kan? Maksudnya
Trigger tu dah tak function Trigger dah. tak function tak Maksud function. dia bahaya kalau apa-apa berlaku kat belakang ni. Kalau kau buat Dia tak tak tahu perasan. lah. Tengok-tengok, darah belakang kau ni. Yeah, Dia tak yeah. perasan kan. So badan macam kita tu pun lah. ada reaction sama lah. Selalu asyik kortisol tinggi je dalam badan. Start lah. Badan dia macam regulation sebab kortisol ni dia main banyak sistem tau. Dia banyak kawal gula, paras gula dalam darah. So lama-lama kita boleh jadi diabetes tau. Ataupun kawalan gula dalam darah tu dah tak bagus. So ada masalah hormon, keseimbangan hormon, nak tidur susah apa semua. So dia akan jadi macam loop lah. Kita kortisol tinggi menyebabkan kita susah nak tidur. Kita susah nak tidur tu menyebabkan stres. So jadi berganda-ganda stres dia. So disebabkan tu ramai orang dia akan pergi kepada dessert. Betul ke? Dia bagi dessert. Dessert. Makan. Nak release stress lah. Untuk release Jadi stress, lah. manisan-manisan untuk release stress right. So benda tu jadi further situation dia. tapi dia itu tak membantu dia kan? dia tak betul-betul regulate. So the secret is kau kena regulate the way kau kena kawal trigger tu. Kalau kau contoh let's say trigger dia sebab kerja, then kau kena addresskan trigger tu. Kau kena addresskan harimau tu. Kau tak boleh biar harimau tu ada je dalam hidup, right? For example, so kalau contoh kerja teruk, kalau dah terpaksa memang kena pindah kerja let's say. Ataupun kau try to solve the issue lah. Contoh. So kalau stress kau sebab notification phone let's say, so kau kena letak jauh lah phone. Kena kurangkan stressing about the world. Kalau kau stress dengan social media, then kau kena distance yourself. Itulah. Patutlah bila orang tengok isu-isu ke apa ke, diorang tak boleh control tu. So the way to resolve benda tu, diorang kena komen juga. Is it something like this? Might be. Sebab kadang-kadang itu cara dia orang cope. Cara diorang cope kan. Sebab macam saya tak suka komen. I just baca je. I baca, makan popcorn, I enjoy je komen kan. Yeah. Tapi ada sesetengah orang ni, dia tengok dia rasa tu, tak suka ni, dia kena komen juga. Okay. So adakah mungkin lah kan reaction dia lah, right? Dia in a fight or flight mode, right? Tak tahulah. Tengok pada dia lah kan. Macam mana betul. dia pilih tu kan. Lepas tu itulah stress tu dia bawa pada fenomena lain pula, depression, kemurungan, anxiety. Yang tu apa pula? So sama je balik. Kita balik. Anxiety ni dia sistem fear. Dia ada kaitan dengan fear, takut. Sama sebab bila kita takut, kepada satu kita akan addresskan benda tu. Sama kita lari daripada benda kita takut ataupun kita lawan benda yang kita takut. Adakah anxiety ni dia berpunca daripada trauma ke macam mana? Boleh jadi. Maksudnya dia trauma dulu, lepas tu dia terus continuously ada yang lahir-lahir memang ada kecenderungan lah untuk anxiety. Maksudnya dia resah. Tapi kalau kita takut something, kita dah tahu takut tu sebab apa. Tapi anxiety kadang-kadang dia takut tapi tak tahu benda apa dia takut. Dia trigger tu datang, harimau tak ada. Tapi sistem tu ada. Faham tak? Tiba-tiba dia muncul macam tu. Sebab yelah, bila kita nampak harimau, kita takut. Sebab Barulah, sistem tu betul lah tu. nak beritahu dekat kita tu harimau, kau kena takut. Tapi now harimau tak ada, tapi sistem tu teractivate. Secara ringkas dia macam tu lah. So now kau punya wiring kau tu terganggu macam tu. That's why. So kau in a constant state of ketakutan tanpa kau boleh resolve ketakutan tu macam mana. Kau akan rasa macam resah tapi tak tahu sebab apa. Actually anxiety pun ada banyak spesies dia cabang dia. Ada yang generalized anxiety disorder, ada yang agorafobia, ada macam-macam lah. So anxiety pun ada banyak bentuk depending on apa kita tengah cakap lah. Okay. And what about yang paling famous lah, depression? Tu sama juga. Depression, Lagi kemurungan is a form of macam asal daripada emotional way kita psychological way kita regulate lah perasaan kita, minda kita semua. Tapi lama kelamaan kalau ada orang dia punya sistem dalam kepala ni, selalu macam kita lah, kita akan rasa kehidupan ni ada makna. Kehidupan ni macam menggembirakan. Kehidupan ni ada perasaan, ada wujud rasa dia tu. Tapi ada orang kemampuan dia untuk gembira tak ada. Yang tu lah depression. Kemampuan dia untuk merasai tak ada. Dia tak rasa nak hidup weh. Dia tak rasa something. Dia tak rasa macam nak. Means kalau tadi macam anxiety tu, dia fear yang dia tak tahu apa punca dia rasa. Depression ni maksudnya dia kompleks lah. Apa yang saya cerita ni sebenarnya is a oversimplification. Saya tengah terringkaskan. Tapi fenomena dia memang sangat kompleks. Tapi senang nak cerita, dia ada anhedonia lah. Salah satu simptom dia. Anhedonia maksudnya dia tak suka apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Not all the time orang depression ada. Kalau mild je, dia mild depression, right, dia masih boleh enjoy. Tapi ada days yang dia tak boleh enjoy. Tapi kalau dia severe, dia memang dia
bila kita buat sesuatu, kita kena ada emotion tau, untuk reward kita ataupun untuk bagi kita fulfillness tu, macam fulfilling lah bila kita buat something. Contoh benda bermanfaat, right? Kita sembang dengan kawan-kawan, kita rasa seronok, supaya kita keep on bersosial. Ataupun kita baca buku, kita rasa fulfill. Ataupun kita makan benda yang manis, benda yang sedap, supaya kita dapat tenaga. Tapi orang yang depression, dia tak ada feeling tu, dia tak trigger sebab wiring dalam otak dia, dia punya neurotransmitter dia ada problem. So hidup dia rasa macam tak ada warna tau. Dia tak boleh enjoy things. Maksudnya dia ibarat seperti satu jasad yang tak boleh nak merasai apa-apa. Dia kadang-kadang nak bangun pun tak boleh tau. Sebab dia tak ada motor movement, dia pun tak boleh nak bangun. Literally dia terbaring, dia tak boleh nak bangun. Sebab dia tak ada that reward untuk makna hidup tu. Faham. Dulu sebab saya antara fans yang suka tengok Power Rangers lah dulu kan, zaman-zaman kita lah kan. Kalau tahu Mighty Morphin Power Rangers. Kan? The Green Ranger lah, always the Green Ranger or the White Ranger Tommy lah, ataupun Jason Frank kan. Dia pun antaranya, dia kalau saya tengok antara kawan-kawan dia, The Black Ranger ada seorang tu, saya lupa nama dia. Dia ada satu podcast dia juga. Dia ada cerita lah, orang tanya dia pasal dia kenapa jadi macam tu, sebab dia pun bunuh diri kan. Dia bunuh diri. Kalau kita tengok, dia kata dia ni adalah seorang yang memang orang yang asalnya dia ni orang yang kuat bermotivation. Bermotivasi lah. Dia sentiasa beri semangat pada orang. Kalau kita tengok dia pun, orang kata apa, dalam Power Rangers ni kita tunggu dia adalah the good leader. Kalau lawan ke apa, dia memang kalau real life pun dia macam tu. Sampai ke satu masa tu kita boleh nampak badan dia berubah lain sikit. Kita nampak muka dia semua jatuh ke bawah dan sebagainya. And mungkin itu simptom lah kan, orang yang macam dah tak ada minat untuk hidup. Sampailah satu ketika COVID dan sebagainya, lepas tu last kali dia bunuh diri lah. Dan sampai ke orang pun kadang-kadang tak faham. And ada rupa and star pula tu, orang kata apa, kalau sebut Power Rangers orang kenal lah dia. Boleh kata semua Power Rangers kalau ada special appearance dia akan turun lah kan. Tapi dia pun dalam keadaan macam tu lah. Maksudnya orang pun tak faham, dia ni bagi motivasi bagus apa semua kan. Banyak orang yang terinspirasi dengan dia, tapi akhirnya dia boleh end up dia bunuh diri dia sendirilah. Ya, betul. And maksudnya kalau orang ada depresi ni, maksudnya memang tak boleh nak bantu lah. Maksudnya susah lah. Memang kehidupan dia. Tak, kita boleh bantu. Cuma dia memang personal struggle lah. Dia memang sendiri. Sebab dia kesedaran tu, dia macam kita dalam sangka kita sendirilah. Semua kita macam tu lah. Kita dalam dunia orang luar semua ni, saya dengan awak, saya dengan anda ni tak boleh masuk dalam diri sendiri lah. Kita sendiri. Kita hopelessly alone dalam dunia ni. So bersama dengan keseorangan tu ialah perasaan kita. So orang yang ada depression tu, dia memang dia punya perasaan dia tu orang kata terputus daripada kehidupan dia tu. So dia nak dapatkan talian hayat dia tu pun susah gila. That the only way untuk tamatkan ialah habiskan semua ni. Adakah dia daripada genetik ke atau macam ni, ataupun dia sebenarnya dia akan muncul daripada outsource, tiba-tiba dia akan kadang-kadang yalah, faktor genetik pun boleh jadi mutasi genetik, boleh jadi interaksi dia dengan persekitaran, ada. Memang ada setengah genetik yang memang boleh tingkatkan kecenderungan lah terhadap masalah mental ni. Tapi faktor persekitaran pun boleh pengaruh lah, faktor pembesaran embriologi semua. Tapi yalah, dia paling senang kita cakap ni lah apa, dapatkan bantuan lah. Sebab saya pernah dengar cerita pasal yang orang yang nak terjun bangunan kan. Dia kata macam, kalau korang pernah dengar cerita Pandora Box lah, saya pernah cerita kat Pandora Box ni. Dia masa orang tu datang, orang yang tukang penyelamat ni, dia macam dekat luar negara lah, USA, right. Dia nak selamatkan orang yang dilaporkan tengah nak cuba terjun bangunan. So bila dia nak selamatkan, benda first, orang yang ada pengalaman ni, dia memang dah berpuluh tahun pengalaman selamatkan orang yang selalu terjun dekat bangunan tu, jambatan. So cara nak selamatkan, kau tak boleh terus tarik, kau kena sembang tu. So bila dia sembang orang ni, benda ni masuk dalam TikTok tau. Dia cerita, saya dengar TikTok dia kalau kau nak tengok. Ada TikTok dia. So dia tengah sembang orang ni, orang tu cakap cerita pasal Pandora Box tu. Kalau ikut mitologi dulu, Pandora Box ni memang kita faham buka, keluar benda-benda buruk tau, segalanya. Yang menyebabkan penyakit apa semua, mitos lah kan. Keluar penyakit, keluar apa, kejahatan apa semua kan. Tapi sebenarnya dalam Pandora Box tu ada satu makhluk kecil tau. Makhluk tu nama dia Elpis. Elpis ni harapan, hope.
So actually bila kau buka Pandora box, kau bukan saja buka benda-benda buruk, tapi kau bawa harapan, salah satu benda yang paling kuat yang ada dekat manusia. Dan yang itulah yang boleh menghadapkan kita dengan benda-benda buruk ni. Kejahatan, semua, penyakit, kesengsaraan, kita ada harapan tu yang menyebabkan kita boleh terus. Lepas tu dia cakap kat kawan tu, yang penyelamat tu, what if Pandora box tu buka, tutup balik, harapan tak sempat keluar. Lepas tu dia terjun. That's it, dia tak boleh diselamatkan. So it's a personal struggle lah. Dia memang setiap orang, siapa yang ada masalah mental ni memang tolong get help lah. Dia sentiasa ada harapan untuk tolong. Tapi sampai sekarang orang yang membantu tu dia memang rasa lah benda tu. Sebab mak kepada yang pergi tu tulis surat kat dia. Cakap terima kasih pasal despite everything lah. Sah bila cakap pasal benda ni. Agak berat juga. Sebab kita tak pernah merasai dan tak pernah betul-betul ada dalam keadaan tu. Kita berada di keadaan yang mana normal yang kita nampak dia sakit je. Betul. Tapi saya pernah lah ada personal punya encounter dengan perasaan macam ni. That's why saya boleh cerita. Saya pernah makan ubat pun dulu. I see. Tapi subset saya punya keadaan tu panic attack lah. Saya ada panic attack tu. Kau takut tapi benda kau tak tahu takut apa. Then kau kena makan lah ubat untuk seimbangkan. Kita boleh kata anxiety? Dia part of anxiety lah, panic attacks ya. So masa tu saya start makan ubat lah. A bit improve, tapi saya rasa situation tu tak severe lah. Dia bukan biological in origin ke, dia psychological sahajalah. So tapi saya dapat glimpse, nampak sikit apa yang orang rasa tu, or depression rasa macam mana. Walaupun saya tak boleh imagine situasi mereka lagi teruk lah. Sampai tahap memang yang MDD, Major Depressive Disorder, memang tak boleh keluar, tak boleh bercampur dengan orang. Dia ada masalah lah untuk connect. Sebab tu dekat Japan apa dia panggil Hikakimori Dia macam yang tak bercampur dengan orang tu. Dia macam duduk dekat rumah. Hikakimori. Dia tak semestinya orang yang amalkan benda tu ada depression lah. Tapi Japan memang teruk lah. Sampai dia orang ada Ministry of Loneliness Kementerian Kesunyian. Sebab dia orang nak addresskan masalah orang Jepun yang macam ni lah, terlalu disconnected dengan orang ramai lah. Sekarang ni saya tengok manusia seperti Jepun, di South Korea, mereka ni macam dah tak ada keinginan untuk berkahwin, ada anak-anak untuk generasi yang penerus. Dan sehingga kan baru-baru ni saya ada tengok, saya tak tahu benda tu adakah tu ni betul ataupun palsu. Kan? Tapi dia ada bagi tahu lah, dia kata sekarang ni government South Korea ni dia nak kata siapa yang berkahwin dengan ni gadis-gadis di South Korea ni, kerajaan dia akan bagi $38,000 lah. Untuk kahwin ni. Dan ada beberapa tempat kan. Lokman dah kahwin belum? Dah. So jangan fikirlah benda tu. So dia sampai tahap macam tu, dia orang nak bagi orang kata apa, supaya diorang ni kahwin dan ada zuriat lah. Dan saya tak faham apa mentaliti di sana menyebabkan diorang tak nak ada zuriat. Adakah mereka sangat takut dengan lifestyle kehidupan, takut ada anak, ada cost living ke apa ke? Dan sampailah dia dah macam, yelah kalau kita kata morality tu dia dah jadi macam tu lah dekat sana. Dia punya thinking, cara dia adalah tak perlu ada anak dan sebagainya. Kita hidup, lepas tu kita mati, dah selesai. Apa yang kita ada je sekarang ni. Kalau kita tengok banyak di Jepun, banyak di South Korea start ada trend tu lah. Child free. Child free. Betul, mungkin lah dah ada start trend. Berbalik kepada apa yang kita rasa makna kehidupan lah. Apa yang kita rasa kehidupan tu, apa yang kita nak dalam kehidupan tu lah. What makes our life meaningful lah. Dia ada satu macam quote yang saya baca daripada Dostoyevsky. Dia cakap macam the trouble, salah satu, saya tak ingat ayat betul dia lah, tapi the trouble of kita punya human ni is not to live tau, tapi to find something to live for. It's not the konflik manusia kita ni bukan nak hidup je, semua makhluk boleh hidup, tapi kita manusia ni ada something yang letak kat tepi sikit, yang mana kita nak hidup bukan sekadar hidup tau, tapi hidup nak cari something yang worth living. Yang berbaloi tu, if you can bear anyhow, macam mana tak dia kata, if you, kalau kau boleh, kalau kau ada sebab, kau boleh hadap apa je, macam tu lah lebih kurang ayat tu. Satu lagi, so bila kata hidup untuk apa yang berbaloi itu, maksudnya mereka tidak nampak lah yang tu berbaloi lah. Betul. Tapi orang macam yang kita lain lah berbaloi. Orang macam kita mungkin nampak anak tu sebagai sumber yang mana kita boleh jadi budak-budak balik tau. Kita nampak dunia kita melalui dunia dia kan. So salinan kopi kita satu lagi. Dan kita rasa fun balik lah, macam as if kita dapat satu life baru, tapi kita extend life tu kepada seseorang. Macam tu lah lebih kurang.
I don't know. Mungkin yang tu apa yang kita rasa meaningful dalam life kita. Tapi orang Jepun mungkin life press dengan kehidupan yang moden, mungkin lain pula dia punya ni. Kalau tak silap saya, tak pastilah ni betul ke tak. Macam Japan punya government pun dia nak buat macam satu dating untuk suruh dorang semua untuk menggalakkan lah. Okay. Dia macam dah jadi orang kata apa, kalau orang pergi kaunseling ada masalah ni, dah jadi kaunseling untuk memang nak bagi masyarakat dia untuk kahwin. Kaunseling utama dia lah. Sebab dia orang punya population tengah berkurang, macam collapsing kan. Dia Betul, macam old age tu lagi banyak, tapi Betul. orang yang muda-muda tak boleh tampung. Populasi yang semakin menua lah orang kata kan. Lagi yang ramai Jepun diorang datang ke sini kan. Betul. So they come here and then they trying to find some life and some meaning. So kebanyakan diorang datang sini mungkin ada yang masuk Islam macam tu. So they trying to find life in other places lah, bukan dekat Jepun lah. Tak sure lah whether Jepun ada ke tak. Macam kes-kes LGBT ni pun I don't know, boleh mempengaruhi ke tak. Tak tahulah. Okay, so Alhamdulillah perbincangan yang sangat mendalam untuk segmen yang kedua ni. Jadi kita sebenarnya dah berada di penghujung juga, dan kita pun ada game juga untuk lagi sekali kan. Tadi kita dah settle untuk yang part 1, so kita ada part 2. So kita bagi peluang kepada Joshua pula lah untuk main game ni kan. Sebab tadi saya dah tanya dah banyak soalan kan. Nampak senang je kan. Bro Lokman kita jawab kan. Tapi yang ni pun insyaAllah senang je kan. Okay, silakan. Tapi kita pendekkan lah. Tadi 5 soalan, kita bagi 3 je lah. Boleh. Okay, so ni macam biasa, game yang pertama, pilih yang satu je. Okay, saya akan bagi 2 pilihan, just pilih yang satu je. Just jawab santai je. Okay, okay, yang pertama, diam bila marah ataupun luar terus? Dia berkait. Susah je. Again dia ikut situasi. Ada time saya marah, saya cakap je terus. Tapi ada time saya diam je lah. Kalau orang tu lagi rapat dengan kita, lagi kita luah. Kalau kawan-kawan tu memang kawan-kawan bagi terus lah. Bagi terus. Okay. Yang kedua, hidup tenang ataupun hidup penuh dengan cabaran? Saya suka hidup tenang lah. Saya tak nak kalau orang nak ajar gocoh ke apa, saya lebih suka keamanan lah. Tapi bila contohnya macam buku manusia sebelum Adam ni, kan mesti hidup tak tenang waktu tu kan. Tak ada. Kalau siapa-siapa komen, saya tak baca kalau orang komen teruk-teruk. Saya selalu akan baca komen, saya gelar sebab saya balas nak ni. Saya akan balas lah kadang-kadang. Tapi kalau wife saya baca, dia akan menangis. Saya kata janganlah baca kalau benda tu sampai kat hati, jangan bagi sampai, tak sempadan untuk peace. So saya tak suka drama sangat lah. Tapi saya suka dengar drama orang. Okay. Boleh jadi psikologis lah. Okay, last kali untuk game ni, baca buku ataupun menulis buku? Susahnya nak jawab. Dia macam dua-dua lah. Dia macam pilih ibu ataupun bapa. Kalau disuruh pilih satu benda, pilih, saya akan baca lah. Baca sebab in order untuk menulis, dia ada macam balik kepada pesanan A sama Sangit lah. Kalau nak menulis, macam mana nak menulis bagus, dia pesan 3 benda je. Membaca, baru menulis. Menulis dah nombor 4 tu. So kalau betul, saya takkanlah korbankan kemahiran menulis. Tapi kalau dipilih, kena baca dulu. Kalau tidak, tak nak tulis apa. So maksudnya kalau ilmu tu, contoh kalau kita nak dapat ilmu tu, lebih suka daripada buku ke atau dengar? Buku lah. Saya suka buku. So kebanyakan yang ubah hidup saya datang daripada buku. Buku maksud dia kita mendengar lah, tapi dalam bentuk ilmu yang lagi padat macam tu lah orang kata. Sebab ceramah ni kalau dia cerita mungkin dia sikit je, tapi dia olah banyak. Kalau dalam buku memang kita nak apa, dah habis baca next. Tapi macam kalau syarah kitab kan, kitab dia akan pergi one by one. Yang tu salah satu kaedah pengajaran yang detail lah, macam baca. Tapi kalau secara umum saya suka membaca lah dalam lagi. Sorry lah, itu soalan nombor 4 tu. Saya dah tambah pula. Itu bonus. Bonus. Okay. Game yang seterusnya, ni jawab 3 saat je lah. Okay. The first thing that comes to your mind, just answer that. Okay. Paling recent lah, perkara kecil yang buat Encik cepat gembira ataupun gembira.
Oh, buat kopi kot. Banca kopi. Saya suka. Oh, baca kopi. Oh, Macam atau kopi lah. kopi lah. Kopi kopi. Tea atau kopi? Ha? Tea atau atau kopi? Kopi. Kopi, still kopi ya. Yep. Tapi lagu tu kata lebih baik pilihku di Pilih sini ku dia. di Itu kalau bini cakap macam tu kita kena cakap okeylah saya pilih awak lah. Dia pilih kopi. Okey. Yang kedua, satu ayat yang selalu Encik cakap pada diri sendiri. That Apa keep tu? you motivate something. Boleh hadap. Dua perkataan tu lah. Boleh hadap. Boleh hadap. Selalu kawan saya pernah cakap kalau dia macam ada masalah ke apa kan. Dia punya kawan pada kawan lah. Dia akan cakap boleh hadap. So kalau macam motivate ke apa, saya akan cakap itu adalah hati lah. Boleh hadap. Boleh hadap. Ni kalau cakap laju macam biadab je dengar. Boleh hadap. Dia macam boleh hadap. Atau macam yalah macam orang kata kita buat dia bukan buat kita kan. Itu lah. Very simplified version dalam apa dia pekat. Boleh hadap. Apa-apa kawan cakap boleh hadap. Yang tu je. Okey, mantap. Okey, so kita pun dah dekat penghujung. So seperti biasa, kita punya podcast mengikutkan tema kita lah. Okay, so soalan yang last kali. Okay. Yes, tema kita satu message. So kita akan minta guest kita untuk sampaikan satu message yang mungkin Bro Lokman nak sampaikan. Mungkin tak kisah, mungkin untuk diri sendiri, mungkin untuk sahabat-sahabat di luar sana, masyarakat ataupun di seluruh dunia ni. Susahnya nak what is condenskan this? semua falsafah kehidupan dalam satu message Satu message Sebab yang satu simple message, je. The first thing that comes to your mind. Saya cakap live your life lah. Hidup sendiri. Yang tu je saya boleh cakap. Hidup tu it's a best thing yang kita boleh ada lah. Hidup sendiri. Itu kot saya rasa message saya. Okay. Very simple tapi padat juga. Itulah, Very tadi deep. perbincangan bunyalah banyak huraiannya kan. Penutup dia pak macam tu. Maksudnya apa? Waktu nak tidur dah ni. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya kita dah shoot ni sekarang ni dah hampir pukul 11 malam lah. Okay. So terima kasih banyak Bro Lokman. Terima kasih Bro Lokman. Daripada Cyber datang ke Bangi dekat sini. Terima kasih banyak untuk perkongsian kita untuk 2 part. Kita ada part 1, part 2. Dan insyaAllah korang akan tengoklah nanti. Siapa yang belum tengok part 1 pergi tengok part 1. Banyak cerita yang menarik. Lepas tu datang tengok untuk part 2 ni. Dan banyak lagi perbincangan yang kita bincangkan pada hari ini. So Joshua, saya rasa cukuplah, kita tak payah nak cerita panjang dah. Betul. Kita boleh tutup podcast ini. Tapi saya minta supaya tolong like, tolong komen yang baik-baik dan juga tolong share dan subscribe. Dan juga subscribe. Yes. Okey. Dengan itu saja daripada saya, Bro Joshua dan juga Syazwan Ya. dan juga Bro Lokman. Assalamualaikum. See you next time. The next Bye-bye. episode. Assalamualaikum. Bye.